Pintu masuk Gua Musang Kelantan sesak hingga 20 km semalam susulan kepulangan warga kota ke kampung halaman. Aliran trafik yang padat itu melibatkan laluan utama di sempadan Kampung Mentara dan Merapuh Pahang dengan rata-rata kenderaan bergerak perlahan. Kesesakan ini dirakam ketika kenderaan perantau bertali arus memasuki Gua Musang. Menurut Ketua Polis Daerah Superintendent Sek Chun Fu, pihaknya melaksanakan 4 kali penyuraian dan penarikan trafik bagi melancarkan aliran kenderaan. Langkah itu diambil bagi mengurangkan kesesakan yang semakin meningkat berikutan pertambahan kenderaan yang menggunakan laluan berkenaan untuk pulang ke Kelantan. Kaedah penarikan trafik membabitkan penutupan sementara satu laluan menuju ke arah Kuala Lumpur bagi memberi laluan kepada kenderaan yang masuk ke daerah ini. Ia sekaligus membolehkan 2 lorong digunakan bagi laluan masuk ke Gua Musang untuk membantu melancarkan aliran trafik. Tambahnya, aliran trafik dijangka terus meningkat sehingga malam ini berikutan pergerakan pulang lebih ramai perantau.